Kisah dari Encik Adam merupakan kiriman email dan kisahnya agak panjang. Saya telah pun sebelum ini baca dan memahami apa yang ingin diketengahkan. Mungkin Encik Adam sedang mendengar, minta maaf kalau anda rasa mungkin saya ada tidak sebutkan beberapa perkara sebab mungkin tak sesuai untuk saya ketengahkan di udara, dan saya akan cuba ringkaskan supaya senang untuk difahami para pendengar Misteri Jam 12. Teman-teman Ria 897. Kata Encik Adam, tugas saya sebagai seorang suami, seorang ayah kepada anak-anak adalah selain daripada mencari nafkah, memberikan mereka pendidikan, menjaga mereka, melindungi mereka daripada sebarang gangguan manusia, gangguan makhluk halus. Casey, sebenarnya Casey, ibu saya tidak suka saya berumah tangga dengan isteri saya ketika itu. Ini kerana saya telah pun mengahwini seorang wanita janda anak dua. Ibu bila dapat tahu tentang perhubungan saya dengan beliau, bantah dan tak benarkan saya bersama dengan isteri. Walaupun dah lebih 5 tahun saya berumah tangga, ibu tetap tidak benarkan. Pandang isteri saya macam sesuatu yang dia benci sangat-sangat. Isteri cuba ambil hati, tapi semakin hari bencinya semakin menjadi-jadi. Beberapa kali bila saya datang jenguk ibu di rumah seorang diri sebab isteri saya tak dapat ikut, beberapa kali itulah ibu saya akan beritahu saya, "Adam, kau cerai aja dengan bini kau, Adam. Mak tak suka kau kahwin dengan perempuan tu." Kau dengar tak cakap mak? Saya hanya angguk dan senyum. Saya tahu niat ibu saya bukan untuk saya berumah tangga dengan beliau. Tapi Casey, kata Adam, dah 5 tahun saya berumah tangga. Sampai 5 tahun itulah ibu saya tak pernah pun merestui perkahwinan saya dengan isteri. Ibu saya bukan orang-orang yang sembarangan, Casey. Ibu saya adalah pengamal ilmu perubatan. Dan dia sebelum meninggal dunia, dipendekkan ceritanya panjang, saya ringkaskan. Sebelum ibu saya meninggal dunia, dia pernah bersumpah. Dalam bilik itu, Casey, ada adik-beradik saya yang lain, ada orang-orang yang lain. Saya dengan isteri sedang berdiri. Cuba suruh dia istighfar, cuba suruh dia mengucap. Dia berhenti, dia tengok saya. "Adam, ini permintaan mak yang terakhir. Kau lebih baik berpisah dengan isteri kau. Kalau tidak, aku akan datang. Hidup kau takkan senang." Para pendengar Ria 897 FM, bila nenek meninggal, iaitu ibu kepada Adam dan mak mentua kepada isteri Adam meninggal dunia, kedua-dua orang anaknya tidak tahu. Mereka tidak bersama-sama dengan Adam dan isterinya menziarahi orang yang dah meninggal, iaitu ibunya. Jadi apa yang berlaku? Bila dengar penjelasan arwah ibunya ketika itu, Adam menjadi takut. Sebab mungkin takut ada mungkin saka roh arwah ibu akan datang mengganggu keluarga Adam. Jadi mereka lakukan apa, para pendengar? Kata Adam, "Saya telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar untuk kunci rumah saya, pagar rumah saya supaya tidak dimasuki oleh niat-niat jahat. Saya dapatkan bantuan daripada Ustaz Haji Zainuddin yang membantu sema dan pagar rumah saya menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran," kata teman kita berikut ini. Kata beliau, "Kita hanya merancang, kita berusaha dan kita serahkan segalanya pada Allah. Semoga Allah melindungi keluargamu, Adam. Saya dah buat apa yang boleh saya mampu, dan selepas ini anda harus usahakan." Casey, setiap malam selama berminggu-minggu, saya dengan isteri akan dengar, "Adam, mak datang, Dam. Adam, mak datang, Dam." Suara arwah mak saya, Casey, dekat tingkat bilik, tingkat dapur, ruang tamu beberapa kali
Arwah mak tak boleh masuk dalam rumah sebab dah dipagar oleh ustaz. Casey pernah beberapa kali juga bila saya balik lewat dari tempat tugas. Saya nampak arwah mak berdiri depan pintu Casey. Manusia mana yang berani nak masuk dalam rumah? Jadi apa berlaku? Saya tunggu sampailah waktu subuh, barulah saya masuk dalam rumah. Dan yang paling menakutkan sangat-sangat, Casey, anak-anak saya sampai ke saat itu belum tahu yang nenek dia dah meninggal dunia. Pada satu malam, anak perempuan saya yang berusia 7 tahun bangun dari biliknya, kata Adam, nak pergi ke dapur untuk minum air. Para pendengar Ria 897 FM, anak perempuan saya bangun pada waktu malam ketika saya, isteri dan seorang lagi anak sedang tidur, nak pergi ke dapur untuk minum air. Bila dia bangun keluar dari bilik, dia ke dapur, dia minum airnya, baru nak masuk ke dalam bilik, nak tahu apa yang berlaku. Pintu rumah diketuk. Dia buka pintu. Bila sampai depan pintu, terperanjat dia nampak neneknya. Dia tak tahu nenek dah meninggal. Dia nampak neneknya berdiri di depan pintu. Maya, kasih nenek masuk boleh? Casey. Dengan kuasa Tuhan, saya terbangun dari tidur kerana mimpi ngeri. Saya nampak di luar macam ada cahaya lampu. Anak saya berbual dengan seseorang. Keluar dari bilik, para pendengar, kata Adam, ternampak anak saya berbual dengan seseorang depan pintu, tapi saya tengok tak ada orang. Bila anak saya perasan, saya keluar dari bilik, dia toleh. Abah, nenek datang. Casey. Maya, tutup pintu Maya. Jangan berbual dengan nenek Maya. Adam, kasih mak masuk. Gangguan berterusan. Anak saya menangis ketakutan, mungkin tak tahu apa dia lihat. Saya cuma rasakan ada benda yang cukup menakutkan di hadapan pintu rumah. Dengan segera saya tarik tangan anak, tutup pintu, Casey. Isteri terbangun, seorang lagi anak terbangun. Malam tu kami anak beranak tidur dalam bilik yang sama. Setelah hampir 2 tahun gangguan berterusan, akhirnya saya dengan isteri dah tak tahan lagi. Kami pun jual rumah kami dan berpindah ke rumah yang lain. Gangguan dah tak ada, Casey. Tapi memang cukup menyeramkan. Memang cukup menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam.